Assalamualaikum. Kereta ni last akan deliver sebelum raya. Nak raya ni minggu depan ya. Tapi kita buat juga video ni. Kemarin tak ada tuai lagi kereta ni. Malam customer mari booking pukul 11.20. Mari tengok kereta tengah-tengah malam lepas terawih pakai jadi selalu. Sebabnya kita boleh tahu dah apa customer tu jadi dengan kereta ni. Semestinya jajan dia ada dah. Jadi macam biasa customer pun lulus dolong, dia mari nak approval terus booking. Customer sign agreement dah tengah hari tadi. Macam biasa step pertama kita akan buat servis. Serupa dengan sebelum-sebelum ni kita buat semua kereta dipacah. Servis ni kita akan tukar minyak enjin, oil filter dan juga minyak gear. Walaupun kereta ni mileage dia ni tak sampai lagi 10,000, minyak gear pun kita tukar. Sebab apa? Kita nak jaga kualiti. Kita nak beri ke customer kereta ni dalam keadaan condition yang tip-top. Hari ni 2 hari lagi nak raya ni. Jadi kereta raya tahap 40. Hari ni kita mari buat inspection sepakong. Kita siap bawa lalu kereta dia untuk interchange nombor. Pasal customer request untuk pakai nombor special dia. Dulu tengok keadaan masa. Alhamdulillah lulus Puspakong. Sekarang ni kita on the way menuju ke Citiku untuk proses pasal tinted customer, bubuh kapek. Tinted kita akan tinted keliling dah. Apa belakang. Biar dah cuma belakang tu dia hitam dah. Kalau kira tu memang dia gelap dah. Alhamdulillah siap dah tinted ni. Ni kita on the way nak hantar untuk polish dengan detailing dekat Infinix di Taman Muda dah. Jadi settle dah kereta ni, kita buat prepare sebelum deliver. Kita polish tinted, carpet, servis, Puspakong, register. Lepas tu nombor plate pun kita siap interchange dah. Daripada kereta lama AJS30, trade-in ambil verifier model baru. Memang dua kereta yang berbeza lah, AJS30 dengan tahap 40. Jadi kali ni kita nak review. Lama dah nak review. Ni baru boleh review sekali dengan deliver tu. Kereta ni 2023 Verifier Z Premier ataupun dia panggil tahap 40 dah. Kalau dalam market recon tahap 40 kita tahu lah Verifier model baru lah. Specialnya kereta ni ada body kit original daripada Jepun, Model Star. Dia ada dua lah. Tidak Model Star, body kit Toyota GR. Lebih kebanyakannya Model Star lah. Jadi ni bukan kita pasal, original daripada Jepun. Sekali dengan DRL pun Model Star juga. Krum atas ni pun Model Star juga. Kebiasaannya kalau market recon ada body kit, tak ada chrome. Tak ada chrome, tak ada body kit ataupun tak ada belakang. Tadi kereta ni boleh dikatakan fully jajan Model Star lah. Chrome-chrome tepi, belakang tu memang banyak lah. Kereta ni memang banyak barang. Dia punya value barang Model Star sendiri pun memang sangat mahal lah. Kalau original, kalau kopi kita lebih cahaya lain lah. Dapat sangat je Apple. Jadi ni bahagian belakang tahap 40. Perbezaan dia kalau dengan Alphard JH30, lapu belakang. Kalau Verifier ni dia betul V sebab dia Verifier. Ni
spoiler model Star, si ada DRL warna biru. Kalau malam memang menyelah kata ni. Lepas tu ada chrome, ni pun chrome model Star juga. Lepas tu tepi ni pun chrome model Star juga. Sampai depan dekat side mirror dekat fender tu semua bagai model Star lah, bukan bagai cat air. Ada body kit model Star dan kereta ni mari sekali dengan exhaust muffler model Star, bukan pala haja ada dummy tu dok. Belakang ni ada power boot macam EGH 40 juga dan juga boxy dan wah apa semua. Button dekat tepi ni nak buka tekan sini. Nak tutup pun sini juga. Jadi gitu. Dan kereta ni mari dengan ring 19 inci dark chrome. Kalau Alphard EGH 40 ring 18 inci warna silver. Inner dalam tu macam kita ayat lah. Kalau kita detailing, kita akan cuci belakang dalam tu, belakang ring kita buat ring, nanti kita akan selip video polishing, dia step polish blister body dah lah. Kata ni grade 5A. Comel dah, tak kena tacak, tak kena cat apa dah, lepas tu polish pula. Menyala abangku. So, settle dah luar. Kita sambung dengan habis video dekat dalam pula. Sekarang kita berada di bahagian dalam wildfire baru. Kita boleh tengok mula-mula sekali bila kita masuk ya wildfire baru ni, kita akan nampak ni skrin yang besar penyempat. Gurau. Memang besar sungguh skrin dia. 14 inci bos. Kalau model lama tu 12.3 je. Dia tak ada dah button-button aircon ni. Semua dia duduk dalam di belakang. Kita tengok bawah dia ada button, ada 4 butir button sini. Ada button view 360 kamera. Lepas tu dia ada sekali dengan button auto parking lah. Lepas tu tepi ni dia heater cermin. Wildfire model baru ni dia built-in sekali dengan ada wireless charging. Boleh join belakang dah segala jenis. Play boleh play. Android Play ke, Apple CarPlay ke, semua play. Beres kita boleh play belakang dalam ni. Bahasa pun ada dah, bahasa orang putih ada. Tak silap saya lah bahawa ni Gen Z ada proposal kat Jepun sebab bahasa Melayu. Dia tak faham mana bahasa Melayu, mungkin akan dipertimbangkan. Waktu ngarut tu gurau lah. Dia anak dia ni pelik juga ni. Jujur lah saya ya. Saya tak nak ribah kereta ni sebab tak biasa main lagi ni. Lalu model Alphard EGH 40 tu dia besar gitu ya. Dia standard lagi. Yang ni kita nak mula-mula sekali nak ribah dia tu pelik sikit dah, kita kena tolak gini gidep saya boleh jamin yang owner panik mula-mula pakai kalau ni dia mula-mula tapi gak duduk seminggu dua okey lah. Kalau model lama dah dia meta dia ni dia ada separuh digital, separuh analog separuh. Model baru ni dia main dengan full digital. Atas dashboard tu dia ada head-up display. Kalau kita tekan button di steering ni, steering sebuah baru ni pun dia boleh tengok di head-up display tu dia akan display lah benda-benda yang kita nak adjust sini ni, info kita nak adjust. Kalau kita fikir dok kereta family car MPV lagi tapi ada pedal shift. Memang megah atas jalan ni. Boleh buat berlumba dengan kereta awam FL5. Tidak upgrade steering sajalah. Nak adjust dia pun dia pakai elektronik belakang dalam ni. Boleh-boleh posa ni kita tak check kat elektronik kat sedia molek lah. Takut orang tengok ni bukan perhiasan saja ni. Dia panggil Toyota Teammate. Function dia ni untuk nak jadikan kita dengan kereta ni sebagai satu tim. Bila kita tidak fokus kepada jalan, dia akan naik warning sini lah. Kalau kita duduk galik main telefon ke, tengok orang jual cendol tepi ke, dia akan beri warning kita ni, so kita fokus kepada atas jalan. Untuk keselamatan lah pendek kata. Kalau kita tengok, boleh tengok design dashboard ni, dia mari dengan sangat-sangat mewah. Dia ada finishing rose gold daripada pintu keliling sampai ke pintu tu pula. Target market dia pula orang-orang yang berkerjaya beli kereta ni. Finishing leather dia ni pun jauh lebih mewah lah daripada model lama. Untuk model Wildfire baru ni dia ada dua pilihan color lah seat. Dia ada warna hitam. Sebab ni customer ni memang dia minat warna hitam belakang. Lepas tu dia ada satu lagi warna rich brown, warna koko ala-ala ke orange lah. Lepas tu dari segi langit dia lah, langit dia pun dia hitam semua dah. Dia ikut model Golden Eyes Type Go dengan Executive Lounge. Yang mana kalau kita tengok ni lebih mewah. Ni bahagian second row. Seat dia memang sedap molek. Seat ni memang dia upgrade tu daripada model lama. Kalau kita boleh tengok nampak lebih, bukan body shaming, lebih gemuk sikit. Jahitan dia pun nampak menyelah lah. Dia ada juga sekali ventilation untuk nak sejuk dengan nak panas dah. Kita tengok bahagian atas lagi. Kepada atas ni ada banyak-banyak dah sikit button ni. Banding kalau model lama dia ada button untuk kita adjust aircon dengan buka sunroof ya. Dia bukan nak kata upgrade pun, rasa saya dia ubah daripada model lama sebelum ni. Model lama dia ada lagi sunroof, boleh waktu big kepala, waktu big dera. Model ni tak ada lah. Dia panoramic saja saya buka dah. Mana panoramic ni tak? Ni ke? Tak terbuka A few moments later. Jumpa ada button. Alah, nusuk button ni. Roof shade ni kita boleh tengok dia panoramic. Model ni dia panoramic saja. Cermin tak boleh nak buka lah. Dia buka cover saja. Mungkin lah ada sejarah di Jepun ke
ataupun komplain ni anak-anak lekat kepala kau boleh jadi kau tak kurang safety kau sarung ni di Jepun. Jadi dia pakai buat untuk kita nak tengok bulan lah. Itu ni lansir pun pakai elektronik dah ni, model baru dia elektronik dah, kita tak perlu dah kontrol dengan tangan super model lama. Tengok finishing pintu pun dia ada sini boleh kontrol juga. Untuk passenger tak sini bal ada patut spek ke apa semua banyak lah. Apa orang spek berapa lah kereta ni gelap dah. Ubah daripada model lama. Kita tengok ni blower aircon ni yang dia duduk tengah lapu pun duduk tengah belakang lah. Kalau hok dulu ni yang main tepi, mungkin dia duduk tengah ni yang buat goni ni. Ni pun saya pun tak perasan mana sebelum ni sama lek Pak Megah. Refire model baru ni dia mari dengan enjin 2.4 turbo yang mana sama dengan enjin Lexus RX 350. Power dia ni memang cukup power lah. Dia mari dengan 275 horsepower, lepas tu 400 Nm top. Pick up lebih kurang 4 kali lipat dah tu. Dia berbeza dengan kalau Alphard enjin 40, dia stay lagi dengan enjin lama 2.5. Refire baru enjin 2.4. Cuma kalau brand new Toyota, Refire enjin 2.5, Alphard enjin 2.4 turbo. Jadi pilihan di tangan anda.